biar betul orang ke mama. Rupa-rupanya ada tempat makan yang best, ruangan selesa dan rasa sedap. Sini nasi, sambal, sup semua free refill. Makan je sepuasnya. Siap ada nasi bujang lagi. Sebelum tu korang tolong saya like dan komen je apa-apa. Titik pun boleh. Sekarang ni saya ada dekat Taman Cukai Utama. Sebelum kita makan kena lari-lari dan lompat dulu. Nama tempat ni Empire Soup. Mesti korang terkejut sebab saya pun baru tahu Empire Soup ni. Lokasi depan Hotel Port Inting. Tanpa buang masa, jom kita masuk. Diorang buka setiap hari kecuali hari Jumaat. Dalam ni ruangan ni memang selesa. Ada aircon, ada kipas, memang sejuk. Untuk pilihan menu korang boleh tengok atas ni. Ramainya orang kat sini waktu tengah hari. Mesti makanan dia sedap. Kebetulan hari ni saya tengah diet, jadi saya order sedikit saja menu. Jom saya tunjuk apa je menu yang best ada dekat sini. First kita ada nasi ayam rames. Sepanjang duduk dekat sini, yang ni paling ramai order. Ayam dia memang besar sangat. Kat atas tu macam ada berbola crispy garing-garing macam tu. And dia punya isi ayam akan ada rasa perapan. Korang juga akan dapat dengan sambal and sup sekali. Tapi yang paling favourite saya dia punya kangkung goreng. Sedap sangat, memang jarang orang buat weh. Seterusnya kita nak rasa nasi sup kambing. Wow, memang susah nak jumpa tahu sup kambing ni. Dekat sini yang paling best nasi sup sambal semuanya free refill. Tambahlah berapa kali pun selagi tak kena halal. Dan SOP dekat sini sup yang dihidangkan mesti panas-panas. Yang ni pun saya agak terkejut. Dia punya isi kambing tu lembut betul. Lemak-lemak je. And dia punya bawang kambing pun tak hamis. Untuk nasi ni korang siap dapat telur lagi. And timun pun banyak juga. Seterusnya pula kita nak rasa nasi sup daging. Selain daging kat sini pun dicampur juga dengan sup tulang. Serius guys, yang ni memang dahsyat. Lembut betul daging dia. Gigit-gigit sentuh dengan bibir pun dah terlerai. Nak lagi rasa padu, saya tambah lagi dia punya kangkung goreng. Ada rasa crispy-crispy wangi macam tu. Nasi bujang pun ada. Unlimited nasi RM6 lebih je. Seterusnya kita nak rasa menu-menu santai sup. First kali ni kita ada nasi air. Yang ni korang kena makan sambal and lada jeruk macam ni. Serius sangat dia punya sup ni memang pekat sangat. Makan pula dengan lada jeruk memang kombinasi sempurna. And telur masin pun jangan lupa. Next seterusnya kita nak rasa dia punya bihun sup. Sebenarnya untuk topping ni korang boleh pilih je nak guna lauk apa. Ataupun kalau korang nak add on lagi lauk lebih pun boleh juga. Banyak sangat pilihan. Yang ni pula saya nak order dia punya mi kuning. Memang best and santai. Ajak kawan makan santai-santai petang-petang dekat sini. Yang ni kuih tiaw saya guna lauk daging and perut. Serius datang sini korang kena try dia punya perut. Memang lembut sangat. Puas hati. Memang nikmat dunia. Yang ni pun menu high tea juga. Korang boleh order dia punya popnya. Dalam ni bukan ada sayur je, siap ada isi ayam lagi. Banyak juga. Nikmat tau. Memang puas hati. Lepas tu kat sini pun ada juga keropok lekor. Sos dia ni sedap. Lepas tu keropok dia rasa ikan tau. Next akhir sekali untuk air pun banyak juga. Ni dia punya signature dekat Empire Soup. First ni kita ada strawberry tail milkshake. Rasa dia macam teh oben tapi ada rasa manis-manis, wangi-wangi daripada strawberry tu. Yang coklat pun sama tapi air biasa macam teh ice. Dan air honeydew pun ada juga dekat sini. Untuk air panas ada white coffee, coklat, teh tarik pun ada. Jadi untuk orang Kemama ataupun Terengganu nak rasa menu sedap macam ni boleh datang dekat Empire Soup. Let's go.